Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Pendidikan bermutu, insan pendidik negara sejahtera. Pendidikan bukan sekadar kejayaan akademik, tapi ia juga membentuk seorang insan yang berdisiplin, berkualiti dan seimbang. Murid sejahtera mestilah beradab, menghormati ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu dan berfikiran kreatif untuk masa hadapan. Murid juga perlu berkemahiran tinggi dalam teknologi dan komunikasi agar mampu berdaya saing serta menyesuaikan diri dalam dunia moden. Berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran serta tidak mudah berputus asa walau diuji dengan pelbagai kesukaran. Berani mencuba, yakin akan kemuliaan diri sendiri serta bersedia memimpin masa hadapan. Sekian, saya Muhammad Syamil Danish bin Muhammad Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.